Assalamualaikum guys. Welcome back. Telajak perahu boleh diundur. Telajak invest terkubur ofisnya. Ini memang satu berita yang melegakan bila kata kita dengar, bila kata kita dapat tahu, dan ini juga satu bukti yang kuasa rakyat memang sangat-sangat powerful. Apa berita paling trending minggu lepas selain daripada World Cup? Of course, cerita ataupun berita berkenaan dengan The Network School, yang mana The Network School ni ialah satu sekolah yang diasaskan oleh Balaji Srivinasan dekat The Forest City Johor, yang mana sebelum ni Forest City ni dikenali sebagai satu bandar mati. Bandar yang nampak macam tak ada harapan. Walaupun ini ialah satu bandar baru dan terletak dekat kawasan yang sangat strategik, kalau diibaratkan kata geng-geng Balaci, an island near Singapore. So Balaji Srivinasan ni yang juga merupakan konsultan untuk satu syarikat tech yang dikenali sebagai Starkware, satu syarikat yang diasaskan oleh geng-geng daripada Israel, yang mana Mamat ni juga merupakan seorang investor dan juga penyokong untuk projek Prospera yang tengah viral, yang tengah berada dekat dalam kontroversi dekat negara Honduras sekarang ni. Sebabnya dia punya modus operandi sama je macam The Network School dekat Malaysia ni. Masa awalnya diorang nak gather ataupun diorang nak kumpulkan startups dia yang ada dekat merata dunia ni dekat satu tempat. Lepas tu kira-kira macam kata diorang nak bangunkan lah, nak bekerjasama untuk membangunkan sektor-sektor diorang semua. Tapi turns out dekat Honduras tu diorang cipta pula lebih kurang macam kata negara. Dia jadi macam satu kawasan autonomi, yang mana kawasan ni dia ada rules dia sendiri, dia ditadbir oleh orang-orang dari Prospera tu sendiri, dan kerajaan Honduras tak nak benda tu berlaku. Dan apa yang jadi, si Balaji Srivinasan dan juga kawan-kawan dia pergi samannya Honduras sebanyak 11 bilion. So Mamat yang sama sekarang ni hangat diperkatakan dekat media sosial dekat Malaysia lepas The Network School dekat Forest City ni katanya turut menempatkan ataupun turut jemput warga Israel yang datang masuk ke Malaysia menggunakan pasport kedua. Paling baru, Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi dah pun announce yang The Network School ni akan ditutup berkuat kuasa pada 22 Julai 2026, yang mana ada beberapa sebab kenapa sekolah ni diarahkan tutup. Sebab pertama, kenapa The Network School ni diarahkan tutup ialah disebabkan dorang menyalahgunakan lesen yang dorang ada untuk buat perniagaan yang luar dari job scope diorang. Diorang kata diorang ni dekat Malaysia hanyalah satu pejabat urusan, tapi masalahnya diorang boleh pula buat bisnes yang lain. Antaranya sediakan kelas dan juga seminar dan jemput mereka yang mahir dan juga pakar dekat dalam bidang masing-masing untuk bagi top dekat sana. So benda tu macam dah jauh beza lah daripada apa yang sepatutnya diorang buat. So benda ni diputuskan lepas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri ataupun MBIP bermesyuarat, dan diorang putuskan Network School tak patuh dan tak ikut skop lesen tu. Satu lagi punca, kalau kata ikutkan statement dari Menteri Besar Johor ni, ialah benda ni dia melibatkan kedaulatan negara. Yang mana benda ni aku tak perlu nak hurai, aku tak perlu nak explain panjang-panjang, sebab kita sendiri pun boleh tengok dekat social network kat luar sana tu ramai orang dedahkan yang founder ni dan juga sekolah ni ada banyak red flag. Dekat dalam statement rasmi Menteri Besar ni pun, Menteri Besar ada cadangkan pada pihak MDEC untuk semak balik status Malaysia Digital yang dianugerahkan pada The Network School ni. Bukan apa, sebab takutlah The Network School ni ada syarat dan juga standard yang dorang tak ikut, tak patuh pun. But anyway, benda ni betul. Sebabnya kita terfikir juga, lepas terkeluarnya statement mengatakan yang The Network School dekat Malaysia ni cumalah satu pejabat urusan, kita terfikir juga, kenapa kau nak kena ada pengiktirafan daripada MDEC? Aku tak tahulah, mungkinlah ada benda yang aku tak faham ataupun aku terlepas pandang. Jadi mungkin benda ni kita perlukan penjelasan lah sebenarnya daripada MDEC. But anyway, untuk info korang, MDEC ni berada dekat bawah kuasa Kementerian Digital. Yes, Kementerian Digital, iaitu menteri dia yang hari tu viral jumpa dengan Balaci, dengar diorang punya
panggil apa, presentation dan sebagainya semua kan. Dan of course menteri ni memang ada bagi statement berkaitan dengan The Network School ni, tapi of course biasalah, dia bertai chi lah sana, dia bertai chi sini. Apapun, sebenarnya aku tetap syukur juga sebab isu kontroversi ni dia berakhir dengan cepat. Cuma aku tak pasti kalau kata kita boleh panggil benda ni sebagai satu penamat, sebab manalah tahu kan, kalau kata si Balaji Srinivasan ni dia ada banyak akal dan benda semua ni, ada je benda yang dia nak cuba untuk buat untuk penetrate Malaysia market ke ataupun Malaysia punya industri kan. But anyway, pada pandangan aku kan, sebenarnya tak ada masalah pun kalau kata The Network School ni tak ada lagi dekat Malaysia, dan katanya kalau kata The Network School ni tak ada dekat Malaysia, makanya kita akan kerugian berbilion ringgit disebabkan oleh ROI yang akan dibawa oleh The Network School. Kalau kata diorang dibiarkan ataupun dibenarkan untuk beroperasi dekat Malaysia ni semua kan. Sebab at the end of the day, kalau kata kita ambil lah template Honduras ni, mungkin pada awalnya kita nampak yang kita ada untung berbilion. But at the end of the day, kita akan rugi mungkin berpuluh juta, berpuluh bilion, beratus bilion lagi sebenarnya. Dan sebenarnya, apa yang dibuat oleh The Network School ni, kita Malaysia kita boleh buat lagi bagus dekat bawah MDEC sebenarnya. Dan apa yang dibuat oleh The Network School ni, kita dekat MDEC sebenarnya memang dah pernah buat, cumanya bukanlah macam kata completely sebiji macam mana yang The Network School buat. Tapi ada beberapa program yang dianjurkan ataupun yang dilaksanakan oleh MDEC ni sebenarnya sangat bagus. Contohnya dulu diorang ada e-rezeki dengan e-usahawan, yang mana macam The Network School, diorang bantu syarikat-syarikat yang baru nak start ni untuk dapatkan khidmat nasihat, untuk dapatkan macam kata tu macam mana cara nak mengembangkan bisnes orang semua kan. E-usahawan, e-rezeki pun ada juga benda yang sama, buat juga benda yang sama. Cuma beza dia, dekat The Network School, kita kena bayar tim The Network School ni. Tapi dekat MDEC yang bagi kita geran, bagi kita peluang, bagi kita ruang untuk expand kita punya bisnes dan sebagainya. Cuma yang aku pelik, aku tak tahulah kenapa e-usahawan, e-rezeki ni diorang tak continue lagi, ataupun mungkin ada, cuma program tu dia jadi scale down ke apa semua ke, wallahualam lah. Sebab last aku tahu dan aku involve ialah sekitar tahun 2017-2018, lebih kurang macam tu. Apapun, terima kasih pada PBT yang bekerja dan padam risiko, chances, peluang untuk The Network School ni menjadikan Malaysia Honduras yang kedua. Kalau kata kita biarkan makin lama makin merebak, tak pasal-pasal kita pening kepala, kita nak fikir macam mana kita nak hapuskan kanser ni. Ya. Dan kata pepantun, cantik-cantik Bandar Jakarta, cantik lagi Pasir Mas. Dah jadi mini Rohingya, tak nak jadi Little Honduras. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Aku tambahkan lagi aksesori tema One Piece aku dengan device yang sangat penting untuk urusan kita seharian, iaitu power bank dari Fantech ni. Aku tak nak tipu lah, memang antara tujuan, antara sebab kenapa aku pilih Fantech power bank ni ialah sebab collab antara diorang dengan One Piece. Tapi bila kata aku beli, aku double puas hati sebab dengan sebiji power bank ni, aku tak perlu lagi nak bawa kabel ataupun apa benda lah yang sepatutnya untuk aku gunakan power bank ni, sebab dia memang dah built in dua kabel penting, iaitu USB-C dan juga lightning cable. Nak charge dia pun senang sebab dia dah built in juga USB-A. Kapasiti atas kertas ialah 20,000 mAh lah. Tapi tambah tolak aku rasa lebih kurang dalam 15,000 mAh, lebih kurang, which sebenarnya still lagi tinggi. Tambah pula dia ada sediakan port untuk fast charging dan juga charge biasa. Dia ada power display, so korang boleh agak bila waktu korang perlu charge balik power bank ni. Kalau korang minat, korang boleh klik link yang aku share. Siapalah Donivia Channel tanpa memanda bendahara. Bendahara. Salam penghargaan! Terima kasih Hulu Balang Donivia Channel. Terima kasih anak kampung Donivia Channel.